tu kahane, kui ras tujsi nihane. Lagu Hindustan ke tu orang? Ya, kan? Maksudnya apa? Kamu pergi ke celah mana pun, di sudut mana pun, di manakah tidak adanya kamu, ya Allah. Kui ras tujsi nihane. Sesungguhnya tidak ada satu rahsia pun yang tersembunyi daripada pengetahuanmu, ya Allah. Allahu Akbar. Jadi itulah Allah yang sepatutnya ada dalam setiap hati kita semua dan ada dalam setiap rumah-rumah kita. Yang kita nak Allah. Inilah Allah yang mana barang siapa miliki Allah, dia telah miliki segala-galanya. In wajadtani wajadta kulla syai' wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Sekiranya kamu memiliki aku, kata Allah, maka kamu telah miliki segala-galanya. Tetapi sekiranya kamu kehilanganku, kehilangan Allah, barang siapa dia kehilangan Allah, walaupun dia ada macam-macam kat dunia, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada perintah aku, berpaling daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dia ada segala-galanya dalam dunia ini, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi orang yang seperti ini, kehidupan dia akan jadi sangat-sangat sempit. Ini siapa yang bagi tahu sempit? Bukan ayahanda Datuk Seri bagi tahu sempit. Tapi Allah jaga kepada segala. Sebab itu maksud kita buat apa pun, kita buat rehlah, kita buat sembang santai ni, kita letakkan target utama kita ialah macam mana kita nak miliki Allah. Macam mana kita nak meletakkan Allah sebagai kita punya matlamat utama kita. Bila kita jadikan Allah sebagai matlamat utama kita, maka Allah yang mana setiap hari dalam setiap kali solat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kepada sekalian alam. Tuhan kepada Malaysia, Tuhan kepada dunia, Tuhan kepada Amerika, Tuhan kepada seluruh alam dunia dan akhirat. Satu saja zat Allah. Sebab itulah saya mengajak diri saya, mengajak kita semua yang ada kat sini. Terima kasih. Okey, seterusnya kita bersama dengan Dakmi dengan selawat. Kita minta semua untuk bersama-sama dengan Abang Dakmi kita untuk kita berselawat Ya Maula Salli. Boleh insya-Allah? Boleh tuan-tuan semua bangun, ayah dia duduklah boleh insya-Allah Nanti kita semua sama-sama bangun untuk kita berselawat ke atas baginda Nabi Sallam dengan selawat Ya Maula Salli insya-Allah. Kalau biasa dia